Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi guys. Hari ni kita ada kat Batu Laut guys. Aku dah lama tak sampai kat Batu Laut ni. Aku rasa adalah 2-3 tahun tak main kat sini. Jadi hari ni baru nak main. Tu organizer Amir ajak. Amir mana Amir? Meh? Tu organizer. Ni kita ada Arif. Yes. Ada Arif, kita ada tu Cik Mi. Ya. Kita tengok tekong. Tekong Apeng. Lama tak jumpa Apeng. Lama tak naik boat dia. Hari ni kita nak main. Hari ni kita try jigging lah guys. Kita main fast jig. Air besar. Tengoklah apa dia. Biasa ada talang. Slow jig, semua hantam. Slow jig, semua hantam Apeng kata. Umpan pun hantam. Umpan pun ada bawa. Jadi jumpa kat first spot guys. Stay tune. Ajak mancing. Tengah mancing. Kipas. First spot guys. Turun. Arus mana? Arus tegak eh? Try dulu kat bawah ni. Oh, harus ke sini lah. Sabar kocok. Sabar. Kali turun dulu. Lagi kita tukar spot guys. Kita pusing. Up. 29 meter. Turun balik guys. Drift balik. Dalam pula. Tadi macam tak dalam. Cetek balik. Tadi ada lopak ah. Ya. 40 meter. Kena. Oh, bawah oh. Bawah dia memang. Tengah sembang. Dia sembang. Tengah sembang. Strike oh, tengah sembang. Oh, jenak mari. Jinak. Patut tadi pakai ni. Saya kena gaya ah. Oh. Ada file. Pakai underscore. Tengah pandang aku tu dia ambil. tak garau pun kan? Tak garau seret kan. Oh, lama mantap ah. Lesen pagi oh. Jenahak tu. Ambil macam tu. Awak lagi. Amir mana Amir? Main tukar balik ke? Main nak duduk depan Amir? First strike guys. First strike pagi-pagi. Ambil bawah. Jenahak rasanya. Lawan tu. Tak. Di bawah Rip, di bawah. Mesin berapa meter lagi? Mesin tu ada meter kan? Tak buka. Aku tengah getik-getik kolong sebelah yang dapat. Oh tu. Oh betul je. GT. Talang kena ekor. Patutlah kuat. Betul itu abang cek dia. Ui, jangan jaga bang. Solid. Solid ekor. Ni dalam cuma tadi. Cuk perut je. Mantap. Lesen. Talang punya. Ingat jenak makan bawah. Dia ada. Makan kat bawah tengah pandang aku seimbang. Tu lah aku tengok. Cik ni dah landed seko talang. Ambil bawah guys. Kita ingat jenak guys. So, kita cuba lagi. Sekejap update air dah mati. Kita tukar main ketuk-ketuk dasar. Air tak ada arus. Kita tukar ketuk dasar. Nanti papa aku update Alright. Dua pot slow jig guys. Aku saja try main fast jig. Ambil pula. Lucut. Cuba kita pujuk lah. Kalau ada nanti kita update Sarapan guys, Baru nak sarapan. Meluncur jauh lah. Sumit. Dah pukul 12.30. Kita makan dulu lah guys. Lapar. Ikan tak frenzy lagi. Kita berdal mencekik lah. Kita makan guys. Baru lepas makan tengah hari. Kita turun balik sambung mancing. Pokok ikan dah nak makan lah. Harus dah mula ada. Alright, apa-apa nanti aku update. Strike guys.
Dengan pakai jaketnya. Takut mama ni. Ha? Takut mama? Ikan ke sini, ikan pergi sini, ikan ke sini. Ikan pergi sini. Bagi dia main dulu, bagi dia main dulu. Ikan pergi sini. Tengok P4 macam mana function dia. Oh, mantap Arif. Dia ambil balik ke apa tadi? Dia ambil balik. Tu, tester Sakana Gaya. Boleh dekat dah. FG ya? Sudah sampai FG. Okey, naikkan terus. Terus ram. Oh, talang. Oh, jet terus. Mantap. Adik baru lepas strike ikan guys. Dia letak je atas tong tu. Kita tunggu kita punya. Alright. Oh, kena. Dia ambil. Aku di atas. Tunggu ni. Meh, cepat meh. Aku Tak balance aku berdiri kat atas ni. Dia mau silver juga ah. Oh, lucut. Oh, belakang. Lompat belakang ah. Sudah lompat belakang. dia bunyi tadi dia ketuk ni. Tadi aku ketuk dia. Oh, bahaya. Oh, besar. Ui, besar baik. Besar. Good size. Oh, saiz talangnya. Turun balik guys. Tadi Cik Min naik seekor. Tengok dia mau tak mau. Strike guys. Ui, strike tak rakam. Turun dia ambil. Oi. Ya Allah, Amir punya terlompat-lompat. Okey. Boleh. Ha. Sayang meh. Sikit je tu. Serius sayang meh. Alright. Ha? Lucut. Saiz lah talang dia. Nice. Lawan. Oh. Payah pula aku nak berdiri. Apa dia? Kenapa? Ikan. Ikan. Ada ikan. Come on, Apeng. Siul lah, Apeng. Dia nak jalan. Orang strike tau. Siut dia Apeng. Dia start engine dia nak gerak. Dia tak nawak ke depan. Nyek. Geram je aku dengan Apeng. Si baik aku cakap Peng. Strike guys. Landed guys. Strike dah seekor tadi. Tak rakam pula. Tengah turun dia ambil. Sayang. Aku tengah fight ikan. Apeng boleh nak pindah spot. Geram je. Kita tengok lagi guys. Kok dia ada. Nampak dah. Dia sambut sebelah. Oh. Jahat. Turun balik guys. Tadi aku punya kena patuk lah. Berlobang je. Tahu je apa. GT kot. Nanti ada aku update Alright. Dah pukul 3 guys. Ikan tak berapa frenzy ni. Spot baru. Kita tengok apa dia. Nanti papa aku update. Alright. Kita tukar tempat duduk dengan Amir. Amir duduk depan, kita duduk belakang pula. Sekejap Tengok kok ada. Bismillah. Dia madu, talang madu. Rakam. Oi. Dalam kawasan Peng. Sampai dah Peng. Macam GT je.
Talang. Talang. Oh. Badan ke? Mulut. Peng. Okey. Alhamdulillah. Jom saya, meh. Dalam kawasan. Guys, memecah kesunyian guys. Kebutuhan. Hasil tukar tempat dengan Amir. Amir kata belakang ni kumpau. Aku cuba buktikan belakang ni tak kumpau guys. Jadi kita cari lagi guys. Nanti apa-apa kau update Alright. Cik mi strike. Kena ni. Ni kata. Kita gulung dulu guys. Bagi laluan. Talang. Badan. Melintang, patut kuat. Dalam kawasan Angkat ya. Oh, Mantap. Cuba lagi guys. Time turun dia ambil guys. Keji tu permainan dia. Oh, gelap guys, gelap. Cerah. Ikan tak makan lagi guys. Kita masih mencari. Nanti ada apa update Right, stay tune. Oh, tengok guys, kapal-kapal besar dekat batu laut ni. Bersepah-sepah, busy pelabuhan ni. Ikan tak makan-makan ni. Stay tune guys, ada aku update. Tamat trip hari ni. Tunggu kat darat lah, tengok hasil. Alright, stay tune. Jom. Dah gelap. Macam nak hujan dah ni. Jom. Terbang guys. Okey guys, ni je hasil. Talang 8 ekor, aku 2 ekor, Arif 3 ekor, Cik Mi 3 ekor, Amir 7 ekor. Amir 7. Ni tekong apeng. Strike banyak. Ni banyak buang ikan. Organizer banyak buang ikan. Sayangnya lah. Apalah guys. Ikan agak sombong hari ni. Itu je lah yang kita boleh landed kan. Yang lucut-lucut semua abaikan. Ini je rezeki. Jadi aku harap korang berpuas hati dengan trip kali ni. Yang mana menonton, jangan lupa like, share dan subscribe. Kita akan jumpa lagi next episode. Kerja keras, jangan culas. Assalamualaikum.